Jadi nak buat review sikit selepas almost 40,000 km dah jalan dengan Monas Pulsar ni, Monas Pulsar NS200. Okay, so motor ni beli tahun 2019, model Monas Pulsar NS200. Masa beli tu, this is consider my first bike lah. Bought in 2019, 2019. And then kalau tanya expectation, just cukup untuk masa tu expectation aku just sekadar nak buat ulang alik lah, daripada kampung ke tempat belajar. Lepas tu kalau realitinya, bagi aku motor ni cukup lah, lebih dari cukup apa yang aku nak. Cumanya bila dah lama bawa ni, rasa macam memerlukan kelajuan yang lebih lah daripada apa yang motor ni boleh bagi. Jadi so sekarang pun aku pun dah upgrade motor. So this one akan dijual lah. Okay, so jenis-jenis riding untuk motor ni biasanya aku akan guna untuk pergi balik kelas lah masa aku belajar dulu. And then usually akan guna juga untuk balik kampung. Kampung kat Pahang, daripada tempat belajar ke kampung lebih kurang dalam 240 macam tu lah, 240 km macam tu. So kadang-kadang guna juga untuk balik. Dari segi performance, masa tu kira macam first time juga aku bawa motor clutch kan. Jadi in terms of power, which is sangat-sangat cukup lah as a beginner. So bila cakap pasal power ni, biasa kita akan dengar orang cakap pasal horsepower, torque semua tu kan. So bagi aku, power ni cukup untuk kau tahu berapa kau punya cruising speed kalau kau main kat highway. Sebagai contoh, kalau motor ni dia atas highway sedap kalau 120 lah, 120 km/h, itu dah cukup sedap lah. Tapi bila kita bawa contoh macam 130 kan, okay, so korang akan rasa vibration yang bagi aku memang annoying lah. And then let's say kalau korang bawa motor lebih kurang dalam sejam, lepas tu korang berhenti kat RNR kan, oi, lepas tu memang rasa tangan kebas lain macam gak. Smoothness of the engine, as long as kita jaga standard lah. Kalau kita jaga minyak hitam, kita jaga dua tu lah, engine oil dan oil filter, dah cukup bagus lah, dia akan smooth lah. Cumanya bagi aku, motor ni jenis high revving lah. Maksudnya kalau kau bawa dalam bila kau nak tukar gear, dia sedap kalau kau tukar gear waktu dalam RPM 7 macam tu baru best untuk kau tukar gear. Tapi kalau before bawah daripada tu, okey je lah. Okay, lepas tu in terms of reliability, so sepanjang 40k kilometer aku dah jalan dengan motor ni, serius lah, memang tak ada apa-apa major issue yang aku alami. Puas hati lah pakai. Lepas tu kita cakap pasal fuel efficiency. Bila cakap pasal fuel efficiency ni, masa aku cakap tadi, kampung aku lebih kurang 240 km daripada tempat aku belajar. So lebih kurang lah, bila kau sekali isi tu kau boleh dapat lah 300 lebih tu. Cuma kalau kau bawa highway dalam 200.5, 270 tu boleh lah dapat. Okay, untuk handling pula, kalau jalan straight, macam aku cakap tadi, 120 dia sedap. Lebih pada tu dia lebih kepada macam vibration yang macam tak relax lah. Lepas tu corner, okay, so kampung aku, kampung aku lalu tampah. So masa aku lalu tampah pun aku boleh cakap yang corner-corner pendek macam tu memang best lah. Asalkan tak ada kereta semua, jalan okey lah. Braking performance, so kalau tengok kat sini, dia pakai brake by Brembo. So by Brembo, which is anak syarikat untuk Brembo. So in terms of performance memang tak ada masalah. Cumanya lately ni aku perasan yang dia macam squishy sikit lah. So aku suspect ada bubble dalam ni, dalam this thing. Major repairs or replacement, so ada sekali je aku pernah buat valve clearance. Itu pun sebab masa tu terasa macam nak pakai exhaust slip on. So tukar exhaust slip on, lepas tu pakai dalam berapa km lah, 1000 ada, 1000 lebih tu. Lepas tu tak tahan sangat bunyi bising dia, buka balik, pasang exhaust standard. Lepas tu hantar kat service center, dia buatkan ni lah, valve clearance. So common issue, memang tak ada masalah. So setakat ni 40k aku dah pernah buat sekali untuk service fork, untuk suspension belakang, tak ada masalah, okey. Rantai sprocket pun pernah tukar, tayar pun dah pernah tukar untuk wear and tear. Brake pun aku dah pernah buat bleeding sekali, tukar minyak brake sebab dah lebih 3 tahun kan, 3 tahun 2 tahun macam tu lah. Coolant pun dah pernah tukar.
Lepas tu clutch plate pun pernah tukar. Tu je. Lepas tu okay, comfort. So kalau cakap pasal comfort, untuk riding position, okay, memang selesa lah sebab motor naked kan. So dia tegak, so okay, selesa. Seat comfort. So yang ini aku dah tukar. Aku dah tambah span depan belakang. Ada dalam video pernah upload. Lepas tu yang ni cover ni aku dah tukar sekali lagi. Sebab bila kedai tu buat, dia kan dia buat stitching macam ni kan. So stitching macam ni, bila kita kena hujan, air akan masuk dalam. So bila kau duduk kan, nanti air tak akan keluar. Lepas tu wind protection. So kalau cakap pasal motor naked ni, wind protection kau boleh bye-bye je lah kot. Aku pernah pasang windshield yang tinggi sikit. Nanti kalau ada gambar aku try letak. Yang itu almost tak tahu lah, bagi aku tak ada beza sangat lah, pakai tak pakai. Okay, now kita pergi kepada build quality and durability. Okay, so aku pakai motor ni, and then kat rumah parents aku ada SYM VF3i. Masa mula-mula VF3i tu, pakai VF3i yang LE tu lah, yang hijau. So yang itu masa mula-mula dapat, aku boleh cakap yang this one punya build quality is way better compared to that SYM lah. Tapi SYM tu best lah kalau kau pakai. Lepas tu electronic and features. Electronic tak ada apa pun, just aku tengok ada ramai orang yang suka pasal kalau kau buka ni, dekat dia punya switch ni semua ada lampu kan. So this one orang suka. And then this one is the meter, nothing fancy pun. Dia ada service reminder, ada minyak. And then this one all the warnings. And this one the speed, masa dengan kode lah, itu kau tukar aja macam mana kan. Lepas tu rust of corrosion issue. So corrosion issue contoh macam karat-karat sikit, ini standard lah. Ini baru pakai aftermarket sebenarnya. Lepas tu yang ini, aku rasa yang ni pun boleh jadi sebab juga untuk brake tu. Yang ini pun karat-karat macam ni, nothing, tak affect any performance pun. This one karat ni sebab aku letak spotlight dulu, dah cabut lah sebab dah nak jualan motor ni kan. Aku pun dah pakai spotlight tu kat motor baru lah. Okay, now kita pergi kepada parts aftermarket. So aftermarket yang antara benda yang awal juga aku tukar, this one lah, brake lever yang original punya. Yang original punya brake lever and clutch lever ni kan, masa bawa biasa kan dia okey, tapi bila laju sikit dia akan macam vibrate macam ni. Aku tak tahu lah kenapa. Jadi aku mau tukar Delta ID ni. Delta ID ni aku custom sendiri je, aku 3D print. This one second version or third version, I don't quite remember. Lepas tu ni nampak smart je lah. This one aku pernah buka, memang nampak cantik kalau buka. Seat aku dah pakai seat yang selesa sikit. Lepas tu before this aku pernah pakai side mirror bulat daripada Racing Boy lah, letak kat sini. Yang tu pun aku custom juga dia punya bar end ni supaya tak vibrate sangat lah. So kalau kau pakai Racing Boy punya side mirror yang bulat tu, yang itu kalau kau pakai dengan original balancer dia, wah memang vibrate gila lah kat sini. So cara dia better korang cari balancer ataupun bar end ni yang berat dia boleh kata sama dengan original lah. Ataupun kalau nak custom boleh roger aku. Lepas tu pros and cons. Pros dia sangat-sangat reliable motor ni, minyak pun jimat, servis pun murah. Pros dia, and then design dia for me memang cantik lah. Especially kalau kau tengok dari side sini kan, side sini memang ok lah. Aku kurang berkenan sikit kat bahagian lampu dia, macam besar sikit, bulky sikit kan. Cons dia bagi aku, dia tak cukup laju lah. Maksud laju tu pun kalau korang bawa dalam town ok je, 120, 110 kan. Cuma aku kerap lalu highway nak balik kampung. So bila highway tu 120 kat highway tu, nak lagi highway plus kan, macam pisang sikit lah. So apa yang boleh improve tak silap aku yang version baru, aku punya tak ada ABS lah. Yang version baru dah ada ABS, so that one no problem. Lepas tu tak silap lah, dia ada version baru juga yang dah pakai USD fob, and then meter pun dah tukar. And then of course lah, lampu ni bagi aku dah tak relevan lah untuk pakai lampu halogen macam ni kan. Tengok macam MT-15 kan, nak cantik lampu ni tu. Lepas tu other than that, I think for 200cc a motorcycle from Bajaj, a well-known brand, so this one should be okay lah. Final thoughts.
So kalau korang tanya aku apa aku punya pendapat akhir pasal motor ni kan, bagi aku puas hati lah pakai motor ni. Lebih kurang lah 5 tahun, 40,000 kilometer aku dah jalan dengan dia. Dan all the mods yang aku dah pernah cuba, segala jenis servis ataupun maintenance saya cuba buat sendiri. So this motor banyak ajar aku untuk macam mana nak main motor kan. Siapa yang aku rasa sesuai macam aku cakap tadi lah, orang yang tak kisah sangat pasal speed dia, which is 120 cruising speed dia, which is more than enough for most people. So kalau aku start balik nak main motor kan, dan aku diberi pilihan kan, sama ada motor ni ataupun motor-motor lain, aku rasa I think sekarang ni dengan banyaknya pilihan yang ada, contoh macam T15, GSX 150S naked tu kan, lepas tu ada CBR 150. Aku rasa aku takkan kot. Bukannya sebab tak best, tapi aku rasa offer daripada yang lain tu lagi mengancam lah. Aku rasa itu saja untuk aku. Apa-apa boleh komen. Jangan lupa subscribe. Bye bye.